Okey, jam sekarang 7.15 minit. 7.15 minit. Okey, jadi hari tu Abang ada tengok beberapa potong klip video speech motivation by Jack Ma. Okey, yang mana Jack Ma bagi tahu, if you want to be succeed, you must share your luck and help other people. When others people happy, you will be success. Dah. Kemudian dia kata lagi, at 30 to 40, think clearly and work for yourself if you want to be entrepreneur. At 40 to 50 years old, at 40 to 50 years old, focus at you good at. Itulah lebih kurang lah. Saya pun tak berapa nak ingat. Okey, jadinya insya-Allah lah kita akan cuba try kongsi kita punya luck melalui resume RM10. Okey, dan kita akan mungkin insya-Allah selepas ni kita akan lebih fokus kepada video-video yang berilmiah. Yang berilmiah, ilmu video yang dapat memberi manfaat kepada orang lain, walaupun tak banyak tetapi ada sedikit manfaat. So, kita akan cuba kongsi luck dan kita tengok bagaimana progres dari setahun ke setahun. Apabila kita bantu orang, adakah kejayaan itu akan datang. Okey. Kemudian dalam tempoh, sebab sekarang ni saya in between, antara 30 hingga 40 tu in between. Jadi kita nak fokus pada diri sendiri. Okey, sebab bila bekerja makan gaji, bekerja dengan majikan, kalau korang dapat majikan yang okey, kalau korang dapat tim bagus. Tapi kalau korang dapat tim yang bodoh, pemalas, kaki ponteng, itu yang masalah. Okey, jadi kita nak fokus pada diri sendiri. Kita akan, apa yang telah terjadi sebelum ni kita akan abaikan. Okey, fokus pada diri sendiri dan kita akan cuba bangkit kembali. Okey, sebab dah lama tidur dan pada tahun ke-11 kita akan fikirlah sama ada kita nak kekal dalam skim sekarang ataupun terus resign. Okey. Tapi untuk proses resign tu kita perlukan dalam tempoh yang berbaki 5 tahun ni, kita perlukan ada financial yang bagus lah. Sebab komitmen pun dah banyak. Okey. Dan kita kena ada financial. Bila kita dah resign nanti, kita kena ada satu, orang kata, bekalan tabung yang boleh menampung untuk 6 bulan hingga ke 1 tahun selepas resign. Sebab masa itu dia akan ada pelbagai lah. Jadi kita akan cuba saya pun tak tahu nak buat apa sebenarnya, tapi kita akan cuba. Cuma harapan saya kali ni, sebab harapan saya kali ni, saya nak doa daripada anda semua. Okey, doa. Sebab sebelum ni pun saya berjaya masuk dalam pekerjaan saya sekarang pun atas doa-doa daripada ahli keluarga. Okey, doa daripada mak ayah saya. Doa daripada customer saya sebelum ni, doa daripada orang-orang yang saya pernah tolong. Okey, saya berjaya dapatkan pekerjaan saya pada hari ini. Okey, tapi setelah saya dapat pekerjaan ni dah agak kerja best, tapi partner saya yang tak best. Okey, jadi hari ini saya dah buat keputusan untuk bekerja untuk diri sendiri. Okey, selepas 10 tahun saya akan fikirlah sama ada saya nak resign ataupun tukar kepada skim lain kot. Tapi sekarang saya lebih berminat untuk resign lah. Sebab dah penat, kita nak fokus pada diri sendiri, kita nak balik duduk kampung, happy-happy, duduk pantai, tengok kambing. Okay, jadi insyaAllah lah kita akan cuba buat lah sebaik mungkin video-video pada masa akan datang. Dan bagi siapa yang sedang mencari kerja, okay, tengah cari kerja, dah drop resume, dah pergi banyak tempat tapi masih tak dapat pekerjaan, bolehlah cuba guna resume yang Abang hasilkan. Mana tahu mungkin dengan asbab guna resume tersebut anda akan dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lah. Sebab ada sebelum ni pun ada di kalangan
pembeli-pembeli resume yang mendapat pekerjaan, sama ada dari sektor swasta, kerajaan, badan berkanun. Okey, bukan sebab saya hebat, tapi itu sebab dengan bantuan Allah. Tak. Kita cuma buat resume dan kita doakan yang terbaik untuk mereka dapatkan pekerjaan. Mereka dapat kerja, saya dapat duit RM10 saja. Saya tak minta lebih pun. Kalau nak bagi lebih, alhamdulillah. Okey. Saya pun tak ada benda nak cakap sebab nak bersiap-siap pergi kerja lagi. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.